الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kali bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan segala nikmat dan juga kurniaan kita dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini dan kita dapat melaksanakan menyambunglah kuliah kita yang telah lalu. Tak ramai kita mahu hijrah kan? Tak hijrah juga. Dia sejarahnya hijrah aja. Oh, waktu kita nak bagi cantik kan, kita buat ma'al hijrah. Apa nama hijrah? Bersama hijrah. Tak cukup dengan hijrah, kita tambah ma'an. Tu kita tambah tu, tak ada dalam sirah, tak ada ma'an hijrah. Kita tambah nak bagi sikit kan. Lah dia tak juga. Sama je. Aduh. Ma'an hijrah. Ha? Ya. Okay, kita kat mana gitu? Kita dah masuk mukadimah ilmu tafsir secara ringkas 2-3 kuliah yang lalu dan saya dah sebutlah dalam kongsi dengan tuan-tuan. Perkara yang penting-penting yang bersabit dengan tafsir, dan saya dah sebut beberapa madrasah dan juga keilmuan tafsir peringkat awal. Kemudian saya dah masuklah sikit, itulah perkataan pertama daripada Quran. Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dah masuk sikit itu kan. Baik. Baik, hari ini kita nak kongsikan itulah perkataan yang bukan Quran. Tapi dia satu perkataan yang amat penting lah. Terutama bila bersabit dengan Quran. Dia bukan ayat, tapi dia juga satu perkataan yang amat besar nilainya di sisi syarak. Saya selalu sebut syarak. Tuan-tuan tahu apa makna syarak? Saya faham tu syarak ni Islam, Ustaz. Banyak perkataan yang ada dalam market kita ni kita dah faham dah. Cuma boleh jadi kepahaman kita tu sama ada betul-betul menepati keilmuannya ataupun tidak. Kadang-kadang dalam syarak lain tapi kita faham lain. Ataupun apa yang kita faham itu betul dah, tapi dia masih tak cukup. Dia kena ada kepahaman yang luas sikit supaya kita lebih faham. Sebab itu kadang-kadang ulama panggil, dia kata ini dalam usul lah kita belajar. Ilmu tu penting, tapi kefahaman kepada ilmu tu kadang-kadang lebih penting. Pasal apa? Pasal kita ni tidak boleh meluasi ilmu selama-lamanya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak khatam belajar akidah Islam. Khatam. Susah nak khatam satu buku ni. Kan? Orang duk pondok belajar satu buku yang kecil, umpama Ad-Durrus Samin, Al-Imam Musyiddaw Al-Fatah di buku sifat 20. Kita tengok buku itu walaupun dalam 100 muka surat, ingat boleh khatam dalam setahun. Walaupun kadang-kadang seminggu 2-3 kali belajar. Susah nak khatam. Tak? Apatah lagi buku yang besar-besar. Tuan-tuan kan, sama juga ilmu lain. Kadang-kadang kita tak pernah khatam buku fiqh pun. Kita duduk semayang hari 5 kali satu hari ni. Bila diselidik, bila diteliti dan diperhalusi, kadang satu buku fiqh kita tak pernah khatam pun. Tapi kita boleh semayang. Nampak? Samalah juga ilmu-ilmu yang lain. Kita kadang-kadang tak boleh nak menghabisi ilmu itu, malah kadang-kadang satu buku pun kita tak pernah lepas. Nak lepas macam mana? Asyik monting kuliah aja. Kan? Susah. Jadi maka oleh yang demikian, sebab itu di mukadimah mana-mana buku, dalam mana-mana kuliah, di mana-mana institusi, di peringkat tinggi mesti baik,
di peringkat persentran di pondok baik, malah di petang-petang awal macam surau dan masjid ni pun, sebelum nak belajar satu-satu ilmu, mesti kita ketengahkan apa yang disebut sebagai muqaddimah ilmu. Itu prinsip kepada ilmu. Walaupun kita tak banyaklah yang kita kongsikan, namun dalam tafsir itu saya pun dah sebut beberapa perkara yang penting-penting dalam tafsir. Sebab tafsir ni pun di luar dan macam-macam pendekatan ulama dalam mentafsir Al-Quran. Jadi korang kita kena faham. Dalam tauhid ada prinsipnya. Dalam fiqh juga ada prinsipnya. Bila kita mengajar fiqh